Tak sangka ramai rupanya yang menyokong Syed Saddiq. Bila tengok dan baca kat ruangan komen tu, majoriti mengucapkan tahniah, doa dan kata-kata semangat buat YB. Memang lain betul jika nak dibandingkan dengan kebanyakan ahli politik kat Malaysia ni. Mahkamah Persekutuan baru sahaja mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan yang membebaskan YB Syed Saddiq daripada semua pertuduhan yang diberikan kepada beliau sebelum ini. Dan dengan keputusan ini berakhirlah hampir 6 tahun perjalanan kes yang menjadi perhatian rakyat Malaysia ni. Kes ini bermula sekitar tahun 2020 sebelum beliau didakwa atas beberapa pertuduhan melibatkan pecah amanah, salah guna harta dan penggubalan wang haram. Pada tahun 2023, Mahkamah Tinggi mensabitkan beliau dengan hukuman penjara dan denda dan juga sebatan. Namun pada tahun 2025, Mahkamah Rayuan membebaskan beliau daripada semua pertuduhan. Dan pada semalam, Mahkamah Persekutuan menolak rayuan pihak pendakwaan dan mengekalkan keputusan tersebut, dan ini bermakna proses rayuan biasa bagi kes ini telah pun selesai. 6 tahun bukanlah satu tempoh yang singkat untuk seorang yang melalui proses perbicaraan. Kini satu bab telah selesai, sama-sama kita doakan buat YB Syed Saddiq terus bekerja untuk rakyat, dan nanti kalau nak kahwin tu jangan lupalah jemput ya.